Salam guys, korang pernah tengok The Conjuring, Last Rites? Aku nak cerita pengalaman aku masa tengok filem ni. Dan percayalah, ini bukan cerita biasa. Kalau korang suka filem seram, ni mungkin buat korang terjaga malam lepas tengok. Mulanya aku ingat biasa je, tapi bila sin gereja tu mula, tiba-tiba dinding tu bunyi. Bunyi tu macam ada benda yang menggores dinding. Aku rasa macam ada benda perhatikan aku dalam balkoni ni. Tangan aku mula sejuk, badan rasa seram. Macam ada angin sejuk masuk dalam rumah. Yang paling seram bila Ray ni nampak dirinya sendiri kat altar. Mata dia kosong, dia terikat, tak boleh lari. Rasa macam aku pun terikat sekali, macam ada tali yang tarik aku. Setak gila, macam ada benda dekat belakang aku. Kau rasa tak? Serius, aku terpaku sekejap tengok tu. Bukan main cuak. End up, aku tak boleh tidur malam tu. Bila pejam mata je, bayangan filem tu datang balik. So, kalau korang nak